Siapa cakap Toyota tak main EV? Pasal dekat Malaysia hari ni, diorang bukan launch satu, bukan dua, tapi 3 EV. Tu dia, Toyota Malaysia dah masuk the EV game. Paling murah sekali ialah Urban Cruiser pada harga RM198,000. Ini SUV EV compact tapi spek dia actually agak padu. Motor depan 174 PS, bateri 61 kWh dan range sampai 426 km NEDC lah. Dalam pun nampak modern, ada skrin besar, JBL sound system, glass roof dan siap ada sliding rear seats. Kiranya ini pilihan paling masuk akal kalau nak Toyota EV yang lebih easy untuk daily use. Naik atas sikit, ini Toyota BZ4X, harga RM220,000. Ini flagship EV Toyota sekarang. Power dia 227 PS, bateri 73 kWh dan range sampai 525 km NEDC lah. Charging DC pun laju sampai 150 kW. Dalam kabin pun lagi premium. Ada skrin 14 inci, panoramic roof, ventilated seats dan full suite Toyota Safety Sense. Ini untuk yang nak EV Toyota yang rasa lebih lengkap dan lebih upscale. Tapi yang paling menarik perhatian mestilah Hilux BEV. Wow, Hilux ada EV sekarang. Harga RM226,000 dan ya, ini antara EV pickup paling awal masuk Malaysia. Dual motor, 196 PS, bateri 59.2 kWh, range 315 km NEDC rating lah. Dan still kekalkan karakter Hilux, body on frame, payload 750 kg, water warding 700mm plus off-road modes. Maksudnya ini bukan sekadar EV untuk nampak canggih, tapi memang cuba kekalkan DNA Hilux tu. Dengan launch 3 kereta ni, tak bolehlah label Toyota sebagai anti-EV lagi, pasal dia bukan launch satu je, 3 EV terus. Cuma satulah saya nak tanya korang kat luar sana, harga diorang ni okey tak?